Oleh kerana dunia planet biru ni adalah dunia post-apokaliptik, dunia selepas kemusnahan dan sejarah seperti sengaja diubah suai dan dikuburkan oleh pemerintah dunia, pengembaraan dari satu pulau ke pulau, satu kerajaan ke satu kerajaan, satu peradaban ke satu peradaban yang sukar diakses telah dihubungkan melalui jalan laut. Dan macam aku cakap tadi, MC kita yang merupakan seorang lanon inginkan kebebasan dan sukakan pengembaraan, end up termasuk campur dalam setiap konflik di setiap pulau yang mereka singgah dan tanpa sengaja telah merungkai sedikit demi sedikit rahsia sejarah dunianya. So sekali lagi, lanon menjadi jambatan yang menghubungkan kesemuanya. Dan cakap pasal sejarah, mestilah wujudnya peradaban sebab mereka yang mencatat sejarah. Nah, untuk membentuk peradaban, mestilah wujudnya kepercayaan, dan dari kepercayaan inilah munculnya sosok-sosok yang digelar Tuhan atau Dewa. Nah, kat sinilah sangkut pautnya kewujudan pelbagai dewa yang Oda perkenalkan baru-baru ni. Sebahagian besar sejarah tentang peradaban kuno dunia One Piece belum lagi dibongkarkan, dan kebanyakan peradaban di sana juga percaya lebih dari satu dewa. In fact, perkataan dewa tu sendiri dilemparkan ke mana-mana dalam siri ni. Like even this guy, this beban dapat gelaran dewa. Dan disebabkan ni juga aku pernah teorikan kalau gelaran dewa di One Piece hanyalah manusia yang pernah diagungkan satu ketika dulu just disebabkan diorang dapat makan buah yang mampu memberikan mereka kuasa yang tak sepatutnya berada dalam tangan manusia. Sedangkan manusia lain yang tak aware pasal kuasa ni terus anggap diorang ni sebagai dewa. Nah, sama macam warga East Blue yang menganggap kalau pemakan Dewi Fruit bukanlah manusia, macam warga Amazon Lily yang menganggap kalau Dewi Fruit adik-beradik buah Hancock adalah kerana sumpahan Gorgon, atau macam warga Wano yang menganggap kalau kuasa Dewi Fruit adalah suatu jenis magic atau teknik ninja. Nah, makanya untuk Oda memperkenalkan dewa baru secara tiba-tiba yang actually bukan tiba-tiba pun di penghujung cerita ni, hanya membuatkan sejarah One Piece semakin terungkai dan One Piece telah dekat kepada penghujungnya.